Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni semalam ya kita sudah tebas. Ni semalam ni. Ni kita tebas tempat kawas. Ni. Ni kita sudah tebas sekeliling. Ni ada lagi kita mau sambung ini hari. Ni kita tebas. Ni ada kat pokok besar, pokok seno ni kita tebas. Ini kita nak tanam itu apa dia panggil bunga kantan. Macam itulah kita nak sambung balik. Itu bunga kantan yang lama punya lah. Ini sudah ada bunga apa siap dah. Jadi kita nak biar bakar lah. Ni sudah ada bunga ni. Ni sudah ada bunga dah. Tu sana pun ada juga. Jadi kawasan area ni kita nak tanam bunga kantan penuh lah dulu. Kita tanam pisang. Kita tanam kelapa apa macam-macam lah. Sekarang ni nampak pisang tak menjadi, kita tebang. Tu pisang kita tebang. Kita nak bersih kita tebas. Lepas tu kita nak bersih kita tanam bunga kantan lah area ni. Area tu apa sekitar ni ni ada pokok pisang boleh tebang lagi. Sebelah sana pun ni kita nak tanam bunga kantan dah. Ni kita nak tebas kasih terang sikit. Lepas tu baru kita bakar api ke macam mana ikutlah. Okey, assalamualaikum.